membawa perhatian kepada pihak media, iaitu berkaitan dengan proses pensepadanan semula yang telah diumumkan oleh pihak SPR. Ingin kami jelaskan di sini bahawa pihak Barisan Nasional Negeri Perak juga akan mengemukakan cadangan dan juga akan membuat bantahan bagi menyatakan pandangan kami, memandangkan kawasan-kawasan yang dikemukakan juga turut memberi impak kepada kedudukan yang sedia ada. Oleh yang demikian, saya ingin menjelaskan di sini bahawa ianya bukan hanya seolah-olah digambarkan masalah yang dihadapi oleh pihak pembangkang, tetapi urusan yang dibuat oleh pihak SPR ini sebenarnya menyentuh semua. Jadi adalah tidak adil untuk hanya semata-mata mengatakan ini adalah masalah pembangkang, tapi ingin saya jelaskan ia juga adalah merupakan masalah kami. Ada kawasan-kawasan tertentu yang kami dapati mereka terpaksa berada di tempat yang jauh untuk pergi mengundi umpamanya, yang selama ini mereka berada di kawasan yang dekat, dan kita telah mengenal pasti begitu banyak sekali kawasan-kawasan yang dipindah dan melibatkan ribuan pengundi-pengundi yang sebelum ini berada dalam kawasan-kawasan dun-dun tertentu, yang hari ini sebenarnya mereka menggunakan SPR menggunakan satu kaedah yang lain, dan kita perlu menyatakan, tetapi kita tidak mengambil pendekatan seperti pembangkang terus melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, dan ini adalah tempoh pendengaran, maka adalah wajar di peringkat parti kami Barisan Nasional juga akan mengemukakan cadangan-cadangan balas ini. Umpamanya nama-nama yang disyorkan oleh pihak SPR, iaitu bukan dikatakan kononnya berbincang dengan kami, itu tidak benar ya. Malah kami akan membuat cadangan-cadangan balas balik, masuk nama-nama tempat, nama-nama dun yang baru yang dikemukakan ya, dan ini akan mengganggu sebenarnya dari segi kedudukan satu-satu tempat itu, dan SPR mempunyai alasan mereka, dan kami pula di peringkat parti juga mempunyai hujah-hujah kita yang akan kita kemukakan, dan kita mengharapkan agar apa yang kita suarakan ini akan diberikan pertimbangan, dan begitu jugalah dengan pihak-pihak yang lain. Tetapi untuk terus membuat tuduhan kepada SPR bukan kerja kita ya. Malah saya melihat umpamanya telah membuat dalam tweet beliau untuk menunjukkan bahawa SPR adalah penipu kononnya, dengan meletakkan dun negeri Perak, perubahan katanya, perbezaan, saya tak tahu apa yang dimaksudkan perbezaan atau different katanya, ayat yang digunakan different 400% ya. Tetapi apabila kami cek balik dalam pertambahan daripada pilihan raya ke-13 dulu sehinggalah ke suku pertama tahun 2016 yang dikeluarkan oleh SPR, untuk kami lihat berapa ramai sebenarnya berlaku perubahan ataupun pertambahan. Perubahan ini kita ambil sebagai pertambahan pengundi-pengundi, dan kami dapati hanya berada lebih daripada 65,000 daripada 1.4 juta lebih keseluruhan pengundi, bermakna daripada keseluruhan itu hanya 4.64%. Jadi kita tidak tahulah daripada mana gambaran 400%, kerana kalau kita lihat pendirian parti pembangkang seperti DAP ini, mereka membuat tuduhan seolah-olah ia merupakan proses gerrymandering yang dibuat oleh kita, seolah-olah dibuat oleh kita dengan melemparkan pelbagai tuduhan yang tidak berasas ini.